Tiga kesilapan penyimpan emas apabila harga emas itu turun. Pertama, panik. Kedua, tidak membuat penambahan gram emas. Ketiga, terus berhenti dan mengatakan simpanan emas itu merugikan. Tuan-puan kena faham bahawa simpanan emas ini adalah simpanan jangka masa panjang. Okey, seorang penyimpan emas adalah berbeza dengan seorang trader emas. Trader emas melihat keuntungan jangka masa pendek, tetapi penyimpan emas melihat keuntungan untuk jangka masa panjang sebagai penyimpan nilai. Okay, apabila harga emas ini turun, tuan-puan, ini adalah peluang yang terbaik untuk kita menambah balik seberapa banyak gram emas untuk membuat balik pemurataan harga untuk terus kita menambahkan aset-aset kita sebelum harga emas itu kembali naik. Sebab itu saya kata nak jadi seorang penyimpan emas ni kena tenang-tenang aja. Apabila harga emas itu turun, dia tahu apa yang nak dia buat, dia mengambil peluang yang terbaik. Dan apabila harga emas itu sedang meningkat, dia tahu bahawa nilai simpanan dia itu terus meningkat. Tuan-puan tak perlu risau sebab gram tuan-puan sama sekali tidak akan berkurangan. 10 gram tetap 10 gram, 100 gram kekal 100 gram, 1 kilogram kekal 1 kilogram. Cuma nilainya hanya yang berubah. Sebab itu kita kata simpanan emas ini adalah simpanan jangka masa panjang. Simpanan emas tidak membuatkan kita kaya dan jangka masa pendek, tetapi dia akan boleh diguna pakai untuk jangka masa panjang. Adakah tuan-puan masih lagi takut untuk menyimpan sekarang? Nasihat saya, teruskan konsisten. Ini adalah peluang kita. Peluang untuk menambahkan gram-gram emas kita. Jangan panik. Sebab itu, tuan-puan perlukan ilmu, perlukan strategi. Jangan panik. Jangan susah hati. Kita tidak akan jatuh miskin. Saya tak pernah jumpa lagi penyimpan emas saya jatuh miskin sebab simpan emas, tetapi saya ramai melihat kawan-kawan saya tepuk kepala, tidak lena tidur apabila trade saham atau trade emasnya jatuh menudung, hilang semua dia punya modal-modal. Semoga bermanfaat dan faham perbezaan di antara penyimpan emas dan juga gold trader. Assalamualaikum dan bertemu lagi.